Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari pengelah. Kita berada di Jepun. Esok dah kita nak balik. Macam tu. Ini hari last pusing-pusing. Kita nak pusing-pusing area Jepun. Jangan Tokyo City. Kita tengok apa yang ada. Tengok cuaca hari ni. Hari ni sangat windy. Hari ni berangin gila. Ya, tak ada. Padahal lebih kurang 8 je suhu tadi. Tapi dia Angin. rasa macam 3. 8. 8. Dua Ini feels like 2. Feels like 2. Tapi Because of sebenarnya 8. berangin teruk sangat. Tengok. Ni. Feels like 2 tapi sebenarnya 8. Pagi tadi gelap sikit sebab saya punya subway pass hilang. Hilang kat mana tu? Dalam jaket semalam maksudnya. So sekarang kita orang hari ni nak cover area Shibuya. Tengoklah apa yang ada kat Shibuya. Let's go. Outfit hari ni. Sebelum let's go, Antum inspired by? Antum inspired by Emily. Chocolate, rich chocolate. Farah combination of green and dark Matcha. blue. Sebab suka sangat matcha. Yang ini Rockstar. Rockstar style. Lime green. Ini Lime sebab suka lemon. brownies latte. Mana lagi? Sana. Ada 2 orang tu kat sana. Sporty. Casual. Okey, jom. Kita dah sampai di belakang sana kan kat bawah tu kan. Shibuya. Shibuya ya? Belum ya? Sana. Depan sana. Dia barang. Jisoo. Nanti dia bawa baju dia suka. Nanti kau cari korang. Okay deh. Kim Jisoo. Bayumi. Bye. Jumpa sekejap lagi. Nanti aku beritahu lah kat mana ya. Woi. Apa roro weh? Ni kan dah sampai Shibuya. Belum lagi. Jalan sikit depan. Pesan ni je. Tapi hari ni oh, Shibuya ni macam ala-ala Gangnam. Danuk. Gangnam. Dan Macam ala-ala Gangnam. Yes. Kan? Oh, Gangnam style. So kita orang dah sampai di Onitsuka Tiger, Nippon Made in Onitsuka. This is the Onitsuka dekat Shibuya area. So mana satu kita nak pergi dulu? Ada 4 outlet. Aduh. Yang ni dulu. So kita pergi ni dulu. Oh, di sini dulu. Made in Japan sana lah semua. Ni Japan. Nak Japan dulu. Kita nak pergi sana dulu. Sana dulu lah. Boleh. Jom kita masuk. Baru buka. Ui. Panas. Saya dah beli semalam, so kita cuci mata saja. Harap ada yang berkenan lah. Kat sini macam cantik-cantik je lagi. Ni pun cantik. Ni pun cantik juga. estetik. Cantik. Mama berkenan yang warna ni. Atas ni. Tahulah. Duduk dah demo. Ngantuk gayanya. Oh, try-nya kat sana. Try kat sana. Kenapa try sampai kat sini?
bagi keselesaan orang kata. So Farara berkenan this design. Ni 45. This one 550. Ya, bagus. What? Buat terus. 45. Pakai dua-dua belah. Ni mama. Nasib baik muat. 45. Semua ni komen. Aziz dah terracun dah. Dia pun ingin beli juga. Dah semua orang beli ke? Semua orang beli. Dia nak beli je kan. Jadi Osaka ada juga Osaka. Kan Osaka pun ada juga Osaka kan? Tak ada? Mestilah ada. Ada. Takkanlah tidak ya. Takkan tidak. Takkan tidak membeli. Kalau semua orang beli, Betul. kita Itu nama mesti nak beli. FOMO. Kita FOMO. Cuba naik atas sekejap tengok. Oh. Wow. Cantik. Dia lebih bold. Oh. Yeah. Ni. Aduh. RM9,000 je. Je. Macam okey lah kan? Comelnya lah train ni. Dalam dia oren, luar dia warna kuning. So, this is Shibuya. Dah turun lah kereta. Kebetulan ni tadi kat Shinjuku. Sekarang baru Shibuya. Kau yang Senawan Gambar sikit boleh? Boleh. Say hi, say hi. Follow saya ke? Jalan-jalan je. Okay. Sekarang kita nak di area Shibuya Cross Line. Weh, nak berlanggar-belanggar dengan orang dah ni. Jangan langgar saya. Tak ramai sangat orang. Hi. Today we trying to Aduh, What You Burger. What You Burger. The viral one. Boleh pegang tu? Panjang tu. Buat kerja dalam ni. Kita punya What You Burger dah siap. Muat. Ada. Mari kita makan.
Macam mana semua? Gambar ni punya ni kan. Allahu Akbar. Dah ambil? Abang nak ambil gambar? Nak ambil gambar? Korang dah ambil? Dah. Mesin basuh ada. So kita orang pergi GU lagi dekat area Shibuya ni. Oops. Tapi tengok-tengok je lah. Dah beli dah semalam. Tengok-tengok je. Men. What is this, man? Woman, man satu je. Main satu je. This is not fair. 3. Oh, woman. Hati-hati boy. Hati-hati Pok Cik. Cantik. 3 Oi. je. Kucing pergi mana? Buang sampah. Berapa? Oh, macam itu. Kalau Segabut sampai duduk Korea aku bagi. Silin ha. Tu DJ nanti kau punya tu stokin tadi dah DJ. Tak dalam poket. Stokin. Pandai lah je dalam set dia ada. Banyak betul pesanan ni. Apa? Raja eh. Letak dalam poket. Belajar elok-elok. Belajar nak elok. Baik jalan. Belajar pada pandai. Jumpa bulan 2. Ha, bulan Jumpa kat jengka. Jumpa di Jengka. Jeju. Oh, kat Korea je lah. Dari Korea ada Georgia ya. Oh, kita dekat dah kan? Tak boleh dah rasanya. Jeju. Jalan ni kan. Jeju. Di Jeju kan? Diorang ni yang Jeju Island. Tahu aku dengan diorang ni. Diorang tak tengok ni, kita tengok. Okay, bye. Terima kasih Ri. salam lagi. Salam lagi, bye. Abdul. Salam dah kena tengok. Bye. Bye. Jangan lupa ambil beg. Banyak pesanan. Tahu lah kita dalam mana. 3 pula. Ni atas. Buat tarik. Antum ada lah kat tangan. Tapi kat sini macam agak pricey sikit. Agak pricey. Ya ke? Pula. Berjaya tak beli apa-apa. Yeay. Oh, angin ni daripada pagi. Subuh dah nak beli jeans Momotaro. Cantik lah baju dia. The man turn into Bird. bird. Weh lah. Jadi burung dah. Kita orang nak makan tempura for dinner. Apa ya? Okay, nak order jap. Saya order irodori tendon. Kita tengok nanti sampai sedap ke tidak. Sampai irodori tendon. Ada sup dia. Jom kita makan. Jom kita makan. How is it? Sedap.
Sedap gila ke? Sedap. Sedap macam mana tu? Tak. Kicapnya macam mana? Tadi kita orang makan kat sini. Namanya apa? Dia punya tempura tendung tengah. Tempura tendung tenya. Berapa rate? 6/10, Mama? Lima. Saya ni rasanya sedap. 7/8/10. Apa tadi ya? Ini Idori. Indon Idori. Sedap. Bila macam sejuk ni, bila makan sup dia sedap. Rate berapa dah? I'm rating 9. Kan? Makan apa? Very nice. Orang nak muka. Dohan. Antum rate berapa? 9 lah, 9. Dia orang kata tak sedap. Nak termuntah lah lemon. Lemon lah. Farara tengah bayar. Ada kes lagi. Mungkin boleh memborong. Ada 5,000. Banyak. Farara rate berapa? 6. 7/10, sama dengan saya. Okey. Jom balik Airbnb. Mana Puyum tadi? Geng yang FOMO. Berebut-rebut. Sesama geng pun berebut lah. Laju tangan dia orang ambil. Oh. Sold out ke? Tak Mama dia tak lambat. Ya. Beh. Mencengkau. Tak apa-apa. Cakap betul dia orang mah. Cakap betul pasal berebut. Ini pun habis dah. Habis dah.